Siapa yang memiliki simpanan RM100,000 pada tahun 2021 di ASB, jika simpanan tumpuan tidak bocor, hari ini simpanan tumpuan adalah sekitar RM121,500 dengan kadar dividen secara purata 5% setahun. Tetapi siapa yang menukarkan simpanan RM100,000 pada tahun 2021 ke dalam bentuk emas, dengan harga emas pada ketika itu hanyalah 243 gram emas, tumpuan akan dapat sekitar 412 gram emas. Hari ini emas 412 gram berharga sekitar RM202,000. Kedua-dua kaedah simpanan emas dan ASB adalah sama baik, tapi di sini tuan-puan boleh lihat simpanan dalam bentuk emas memberikan keuntungan hampir RM100,000 lebih dari simpanan dalam ASB dalam masa 5 tahun. Ini menunjukkan tuan-puan simpanan untuk jangka masa panjang lebih baik dalam bentuk emas untuk tuan-puan maksimumkan keuntungan berbanding dengan ASB. Simpanan dalam bentuk wang juga penting untuk tuan-puan ada, jadi pastikan tuan-puan simpan di ASB sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan untuk kegunaan kecemasan dan simpanan untuk belanja hangus seperti maintenance, insurans kereta, yuran sekolah anak dan juga simpanan untuk kegunaan perayaan seperti hari raya dan juga lain-lain. Bagi tuan-puan yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh hubungi saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.